Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast TV PSS SMK Jelawat, saluran yang membawakan pelbagai perkongsian ilmu, inspirasi dan informasi untuk seluruh warga sekolah. Saya Farah Farisha binti Khairil Anwar, pengacara anda pada hari ini. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita, iaitu pendidikan digital membina generasi celik teknologi. Untuk berkongsi pandangan dan pengalaman bersama kita ialah Cikgu Kamarudin bin Muhammad selaku Guru Kanan Bahasa SMK Jelawat. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terima kasih atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada guru-guru, ibu bapa dan para pelajar SMK Jelawat. Saya berasa gembira kerana diberi peluang untuk memberikan sedikit pandangan mengenai pendidikan digital pada hari ini yang semakin penting pada hari ini. Okey, terima kasih Cikgu. Baiklah, sebagai permulaan podcast kita pada hari ini, bolehkah Cikgu menjelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendidikan digital? Pendidikan digital ialah satu proses pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi digital yang melibatkan penggunaan komputer, telefon pintar, internet, projektor, interaktif dan aplikasi pelbagai platform. Dia juga bukan sekadar melibatkan gadget, pendidikan digital ini melibatkan maklumat yang dikongsi bersama pelajar secara tepat, bersama dalam mencari maklumat dan juga berkongsi idea. Okey, faham. Jadi maksudnya pendidikan digital ni membantulah dalam sistem pembelajaran pada masa kini. Ia sangat membantu. Pendidikan digital ini sangat membantu dalam proses pembelajaran dan pembelajaran dalam abad ini. Di dalam dalam revolusi 4.0, ia amat penting dalam pembelajaran tersebut. Okey, soalan saya yang seterusnya, pada pandangan Cikgu, apakah kepentingan pendidikan digital kepada para pelajar? Kita sedang hidup dalam era revolusi industri 4.0 dan menuju masyarakat berasaskan teknologi serta kecerdasan buatan. Hampir semua bidang pekerjaan menggunakan teknologi digital. Para pelajar perlu bersedia menghadapi cabaran masa depan dengan menguasai kemahiran digital sejak di bangku sekolah lagi. Okey, faham. Selain itu, teknologi membolehkan pembelajaran mereka lebih menarik, mudah diakses dan tidak terhad pada bilik belajar sahaja. Sebab itu pendidikan digital amat penting kepada pelajar. Okey, soalan saya yang seterusnya, bolehkah Cikgu menerangkan bagaimana pendidikan digital dilaksanakan di SMK Jelawat? Di Sekolah Menengah Bahasa Jelawat, pendidikan digital guru-guru sentiasa menggunakan aplikasi digital semasa PDP seperti pembelajaran interaktif, kuis dalam talian, pembentangan multimedia dan video pendidikan. Selain itu, Pusat Sumber Sekolah dan TV PSS turut memainkan peranan penting dalam menggalakkan pelaksanaan teknologi digital melalui penghasilan video, podcast, rakaman aktiviti sekolah dan penyebaran maklumat secara digital. Ini memberi peluang kepada pelajar mengembangkan bakat dalam bidang komunikasi, penyuntingan video dan kreativiti digital. Okey, baiklah Cikgu, macam yang kita tahu, teknologi banyak memberi manfaat pada kita. Walaupun begitu, tentu terdapat cabaran dalam penggunaan teknologi itu sendiri.
Soalan saya, apakah cabaran utama yang perlu diberikan perhatian? Cabaran yang utama adalah penggunaan internet tanpa kawalan. Ketagihan permainan video, media sosial yang berlebihan dan penyebaran maklumat palsu. Pelajar perlu bijak mengurus masa serta memastikan teknologi digunakan untuk tujuan pembelajaran dan pembelajaran dan juga untuk pembangunan diri. Ibu bapa, guru dan pihak sekolah juga perlu bekerjasama membimbing pelajar agar menjadi pengguna teknologi yang beretika. Okey, selain cabaran dalam penggunaan teknologi, keselamatan digital juga sering diperkatakan. Apakah nasihat cikgu kepada para pelajar? Keselamatan digital amat penting. Pelajar perlu menjaga kata laluan, tidak berkongsi maklumat dengan orang lain dan berhati-hati dengan pautan yang tidak dikenali serta menghormati privasi orang lain. Dan itu pelajar perlu mengamalkan adab ketika menggunakan media sosial, tidak melakukan buli cyber dan sentiasa menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Okey, soalan saya yang seterusnya, pada pandangan cikgu, apakah peranan guru dan ibu bapa dalam menjayakan pendidikan digital? Guru berperanan membimbing pelajar menggunakan teknologi digital secara kreatif dan berkesan. Ibu bapa pula perlu memantau penggunaan gadget di rumah, menetapkan masa penggunaan yang sesuai serta menjadi contoh penggunaan teknologi secara positif. Apabila sekolah dan keluarga bekerjasama, pelajar akan memperoleh manfaat yang maksimum daripada pendidikan digital. Okay. Sekarang tibalah masanya kita ke aktiviti yang lebih menarik, iaitu kuis pantas. Okay, cikgu perlu jawab soalan yang saya ajukan dengan spontan. Okay, cikgu sudah bersedia? Okey. Okay, soalan saya yang pertama, buku atau telefon? Kedua-duanya. Okay. Google atau guru? Google memberi maklumat, guru memberi kefahaman kepada pelajar. Okey. Soalan saya yang terakhir, AI atau usaha sendiri? Okey, usaha sendiri dibantu oleh AI. Okey, jadi maksudnya AI dan manusia ni saling memerlukan. Saling memerlukan. Okey, faham. Baiklah, sebagai penutup podcast kita pada hari ini, apakah nasihat cikgu kepada semua pelajar SMK Jelawat? Saya berharap pelajar menggunakan teknologi digital sebagai alat untuk menimba ilmu, bukan sekadar hiburan. Jadilah pelajar yang rajin membaca, sentiasa ingin belajar perkara baharu, menghormati etika digital dan menggunakan teknologi digital bagi meningkatkan pencapaian akademik serta siasah diri. Ingatlah bahawa teknologi hanyalah alat, kejayaan bergantung pada usaha, disiplin dan sikap kita sendiri. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kamarudin kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey, terima kasih. Kepada semua yang mengikuti podcast kita pada hari ini, jangan lupa untuk terus menyokong program-program TVPSS SMK Jelawat dan menggunakan teknologi untuk menimba ilmu. Saya Farah Farisha binti Khairil Anwar bersama juru kamera Muhammad Saiful Azam bin Muhammad Salman dan pembantunya Muhammad Sairi Shah bin Muhammad Suhaimi, serta pengarah kita pada hari ini ialah Nur Izzatun Nasirah binti Detli mengucapkan terima kasih. Kata-kata akhir daripada saya ialah teknologi dimanfaatkan, ilmu diperkasakan. Marilah kita membina generasi celik teknologi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di dalam episod podcast TVPSS SMK Jelawat yang akan datang. Terima kasih, Cikgu.